Bertemu kembali dan seterusnya inisiatif kerajaan dalam mentransformasi sosioekonomi wilayah Pantai Timur ECER mainkan peranan penting dalam memacu ekonomi negara dan ini dapat dilihat menerusi sumbangan pelaburan asing sebanyak 89.7 bilion ringgit dari wilayah ini sejak 2011. Laporan lanjut kita bersama dengan wartawan Luqman Haris. Luqman, teruskan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Mungkin ramai di antara kita yang terlepas pandang dengan wilayah Pantai Timur ini apabila kita bercakap mengenai ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun wilayah Pantai Timur ini sumbangannya begitu besar kepada ekonomi negara. Ia adalah antara enjin kepada ekonomi Malaysia. Sebagai contoh, angka 89.7 bilion ringgit pelaburan asing tadi yang disebut tadi mewakili 81% daripada sasaran pelaburan swasta secara keseluruhannya menjelang 2020. Dan selain itu, ECER juga berjaya mencipta 133,000 pekerjaan baru dan juga telah berjaya melahirkan lebih 14,000 usahawan baru di wilayah itu. Dan sempat saya menemu ramah Ketua Pegawai Eksekutif ECER, Datuk J. Basingham John, dan beliau optimis bahawa sumbangan ECER terhadap ekonomi negara akan terus meningkat bergerak ke hadapan. Kita pada masa ini kita ada lebih kurang 35 projek yang akan dilaksanakan. Ini termasuk projek infrastruktur dan juga pembangunan modal insan, pembangunan masyarakat dan sebagainya. Pada masa ini kita jangka untuk menjelang tahun 2020 adalah 110 bilion ringgit. Pada masa ini kita pun telah mencapai 89 bilion dan untuk tahun ini, akhir tahun ini mungkin kita akan mencapai lebih 92 bilion ringgit. Dan Datuk J. Basingham juga menambah perkembangan antarabangsa juga seperti perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA dan sebagainya hanya akan menjadi platform untuk terus memperkasakan usahawan di Pantai Timur dan juga usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana di peringkat negara. Saksikan apa kata beliau. TPPA memberi peluang kepada pengusaha kita, industri kita untuk market produk kita ke luar negara, khususnya di negara-negara yang telah menandatangani TPPA. So ini bermaksud TPPA memberi peluang yang luas kepada pengusaha Malaysia, khususnya di kawasan ECER. Baik, saya kira itu saja yang saya boleh sampaikan dari sini, dari Majlis Penyampaian Anugerah Cemerlang ECER. Saya akan terus membawakan perkembangan lebih lanjut di buletin-buletin awal yang seterusnya. Pastikan anda terus setia bersama saluran 501. Buat masa sekarang ini kita kembali kepada rakan setugas di studio.